Okey, kiriman ini daripada seorang pendengar yang ingin dikenali sebagai KM sahaja. Kata KM, pengalaman yang beliau alami ini adalah satu peristiwa yang berlaku dalam hidupnya. Dan perkara ini berlaku tidak lama dahulu, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Mengikut apa yang diketengahkan, yang dikirimkan dalam email KM kepada saya. Casey, selamat tengah malam. Nama saya KM. KM ingin berkongsi satu peristiwa. Dengan tajuk ceritanya, tajuk pengalaman beliau, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Jadi inilah perkara yang berlaku, kata KM. 2 tahun yang lalu, kakak berada di sekitar kawasan baiklah, kata KM, 2 tahun yang lalu kakak berada di sekitar kawasan Queenstown. Casey, kakak ke sana sebenarnya. Ya, kakak telah pun ke salah sebuah masjid untuk mendirikan solat bersama dengan suami. Kenderaan diletak tepi jalan. Masuk dalam, tunaikan solat isyak, kemudian keluar. Bila keluar dari kenderaan sedang memandu nak keluar dari bahagian yang sebelah hujung, tiba-tiba ternampak seorang makcik jalan perlahan-lahan. Dan kakak suruh suami berhenti. Entah macam mana, Casey, entah mengapa kakak suruh suami berhenti, macam seolah-olah kakak dan makcik tu ada connection. Jadi bila suami berhentikan keretanya, suami tanya kenapa. Abang tunggu sekejap Kakak pun keluarkan duit dalam beg duit kakak. Ya, $20 kebetulan kakak ada. Kakak jalan ke arah makcik yang sedang jalan perlahan-lahan di waktu malam. Kakak panggil, "Cik." Makcik tu terus berhenti dan tengok ke arah kakak. Badannya memang terbongkok, Casey. Kakak senyum. Kakak beri salam. "Assalamualaikum, Cik." Makcik tu tak jawab. Dia hanya tengok kakak dengan muka yang hairan. Kemudian kakak hulurkan tangan nak salam. Dia tak angkat. Kakak hampirkan diri kakak pada dirinya. Kakak tarik tangan. Sejuk tangan makcik ni, Casey. Kakak keluarkan duit yang kakak keluarkan dari beg duit. "Cik, ambil ni, Cik. Ini sedekah ikhlas saya, Cik. Ambil, Cik." Makcik tu hanya diam saja. Kemudian kakak lepaskan, tangannya terus terjatuh ke tepi. Ya, dan dia tengok kakak macam kehairanan. Kakak senyum. Kakak tanya, "Makcik tinggal mana?" Lama Casey kakak tanya, "Makcik, minta maaf, Cik makcik tinggal mana?" Makcik tu baru tunjuk. Lepas kakak tanya beberapa kali, makcik tinggal mana, dia tunjuk ada blok hujung dekat kawasan Queenstown. Jadi kakak tanya, "Makcik nak kami tumpang? Suami saya kat depan. Nanti saya ambil kenderaan." Jadi Casey, suami saya yang berada di depan, saya telefon, "Bang, gustankan bang kereta, kita hantar makcik ni balik." Dari jauh nampak suami saya gustankan kenderaan. Sampai saya dekat, saya buka pintu belakang. Tolak makcik tu pelan-pelan, suruh masuk duduk di belakang. Kemudian saya duduk di bahagian hadapan. Saya tanya, "Makcik blok mana?" Makcik hanya tunjuk depan. Jadi saya kata, "Bang, tak apa bang, jalan terus." Dalam perjalanan, Casey, memanglah Casey, ya, niat di hati baik. Tapi maaf cakaplah, makcik ni ada keluarkan bauan yang tidak enak. Macam bau busuk ada, macam bau najis ada, macam bau bangkai pun ada. Suami dan saya terpaksa turunkan tingkap. Saya agak malu, tapi nak buat apa, Casey, memang tak tahan. Sampai saya tersedak bila bau. Bila sampai dekat blok yang dimaksudkan, saya suruh suami berhenti. Saya kata, "Abang tunggu sini sekejap Saya naik atas, biar saya hantar makcik ni balik." Suami saya kata, "Okeylah, jangan lambat Jadi saya bangun, Casey, keluar dari pintu kereta, buka pintu kereta belakang dan tarik tangan makcik suruh keluar. Tangannya masih lagi rasa sejuk. Makcik tu keluar jalan dengan saya. Sepanjang perjalanan saya tanya, "Makcik duduk rumah ni dengan siapa? Dan buat apa makcik jalan malam-malam?" Makcik tu tidak bersuara, hanya berjalan perlahan-lahan terbungkuk-bungkuk. Akhirnya saya tanya, "Makcik tinggal tingkat berapa?" Baru Casey dengar dia bersuara, Makcik tinggal tingkat berapa?" 3. Casey, bila dia bersuara, saya terperanjat. Suaranya agak halus tetapi ada garau sedikit. Saya pun naik tangga dengan makcik ni. Maklumlah blok lama, belum lagi ada lift. Jadi naik tangga perlahan-lahan, satu sampai dekat rumah makcik tu. Saya tanya
bahagian mana rumah makcik? Kiri ke kanan? Dia jalan belok kanan. Saya terus ke rumahnya. Berdiri depan pintu rumah. Dia buka pintu. Yang hairan Casey, pintu rumahnya tak dikunci. Saya hairan sangat-sangat. Dia tak keluarkan kunci, cuma keluarkan tangannya. Dia tolak pintu, pintu terbuka. Dalam rumahnya memanglah Casey penuh dengan sampah sarap macam karang guni. Saya kata, makcik, nanti kalau saya senang, saya datang lagi saya bawa makan. Entah macam mana, saya tiba-tiba rasa simpati dengan makcik yang saya tak kenal. Makcik tu masuk dalam rumah, kemudian dia tutup pintu. Sepanjang perjalanan saya turun bawah, saya macam sedih pun ada dan curiga pun ada. Casey, minggu seterusnya kami solat di tempat yang sama. Kemudian saya kata pada suami, bang, nanti kita singgah beli makan. Dengan mama nak keluarkan duit lah kasih makcik tu hari. Suami saya marah, awak ni orang tak kenal pun awak nak buat macam ni. Bang, sekejap lah bang, boleh lah bang. Akhirnya suami kata, baik, awak naik atas, saya tak nak naik. Suami dengan saya pandu pergi sampai tempat yang sama. Suami tunggu, saya naik atas tingkat 3 belok kanan. Ketuk pintu beberapa kali. Cik, ketuk pintu beberapa kali, tak ada orang buka, Casey. Jadi saya ada tingkap rumah tu agak terbuka sedikit. Saya tertolak habis. Alangkah terperanjatnya dalam rumah tu kosong. Tidak ada perabot. Rumah itu rumah kosong. Saya terkejut. Kemudian saya ketuk pintu rumah. Jiran sebelah rumah merupakan orang Cina. Ketuk beberapa kali. Ada seorang lelaki Cina tua keluar. Saya tanya, uncle, makcik sini mana pergi ya? Uncle tu diam. Makcik sini sudah lama mati ya. Saya tanya, bila dia meninggal, uncle? Ada 2 months lah. Casey, uncle tu kata makcik dah meninggal 2 bulan. Baru minggu lalu saya hantar dia balik, Casey. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Saya kata terima kasih. Uncle tutup pintu. Bila nak jalan lalu depan rumah makcik, meremang bulu rumah saya. Dan saya dapat lihat daun tingkap rumah tersebut macam diangkat pelan-pelan dari dalam rumah yang kosong. Macam ada orang tengok saya dari dalam keluar. Tak berani saya nak toleh. Saya turun tangga, terus pergi ke tempat kenderaan. Suami tanya, ada jumpa? Sekejap awak naik. Saya kata, bang, jalan bang. Dalam perjalanan saya cerita pada suami. Suami terkejut, Casey. Suami pun tak percaya. Suami kata, tak adalah, abang nak pergi balik nak tengok. Bang, jangan bang, jalan bang. Casey, beberapa hari kemudian saya solat di masjid yang sama dekat kawasan Queenstown. Ada beberapa orang jemaah yang solat bersama. Selepas tu ada penduduk-penduduk yang tinggal di sana. Saya tanya. Mereka katakan, makcik tu memang popular kat sini. Kalau waktu malam-malam hari dia akan keluar, jalan seorang diri. Jangan kita tegur, jangan kita layan. Dah menjadi perkara biasa, Casey. Itulah pengalaman saya dari KM